Latih diri 2.2 persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah pi tolak 5x tambah 2q sama dengan kosong mempunyai punca-punca -3 dan 6. Cari nilai pi dan nilai q. Jadi kat sini saya akan asingkan. So kita ada x kuasa 2 tambah pi tolak 5x tambah 2q sama dengan kosong. Dan kita ada -3 dan 6. Okay, apa yang kita kena buat sini? Kita kena olah dia. Okay, so mengikut formula kena pecahkan lah. X square kena tolak negatif pi tolak 5. Okay, alright. X tambah 2q sama dengan kosong. Kenapa negatif? Sebab formula adalah x kuasa 2 tolak HTPX tambah HDP sama dengan kosong. So ini daripada negatif negatif. So hati-hati. Sebenarnya ini baru kita punya HTP, ini kita punya HDP. Jadi kita boleh asingkan kita punya HTP adalah negatif pi tolak 5. So akan dapat negatif pi tambah 5. Manakala HDP adalah 2q. Okey, kemudian kita buat yang sebelah pula. Ni 3, negatif 3 dengan 6. HTP sini adalah negatif 3 tambah 6 positif 3. HDP pula adalah negatif 3 darab 6, akan dapat negatif 18. So apa yang kita boleh nampak kat sini adalah HTP, 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 HTP. So maknanya HTP sama dengan HTP. HTP di belah kiri adalah negatif P tambah 5, manakala HTP di belah kanan adalah T3. So ni pindahkan 3 tolak 5, negatif P sama dengan negatif 2, P sama dengan 2. Okay, kemudian HDP dengan HDP sini, HDP kiri dengan HDP kanan. So HDP kiri 2q, HDP kanan adalah negatif 18, q sama dengan negatif 18 bahagi 2, q dapat negatif 9. Okay, so itu sahaja kunci dia yang atas ni, hafal. Dan careless mistake selalu berlaku kat sini sebab ni tambah. So kena buka dulu So harap faham dan semoga bermanfaat.